Okey, selamat pagi. Saya ucapkan kepada doktor yang kami hormati, iaitu Dr. Patricia Anaganing dan rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Jadi nama saya adalah Catherine Nana Ichalis dengan pemegang nombor kad matriks I2041112200. Jadi pada hari ini saya akan membentangkan hasil jurnal artikel saya yang bertajuk Meneroka Hubungan Penggunaan Telefon Pintar Terhadap Kesejahteraan Diri Remaja, iaitu kajian analisis literatur sistematik dan kajian ini bertemakan teknologi. Jadi ini merupakan jurnal artikel yang dikaji, iaitu ini merupakan nama pengarang iaitu Fatin Atirah Zamiran, Alif Nawi, Mat Rahimi Yusof dan Nur Atikah Mat Ali. Tahun terbitan jurnal artikel ini adalah pada tahun 2022. Berikut merupakan judul artikel dan judul jurnal. Jadi seperti yang kita tahu, semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Sekarang ni peningkatan teknologi semakin berkembang pesat seperti yang kita tahu. Jadi penggunaan telefon pintar ni tidak hanya digunakan oleh remaja sahaja, tetapi juga digunakan oleh pelbagai golongan umur. Jadi kalau kita dapat lihat, sekarang ni kanak-kanak pun yang berumur 3 tahun ke atas juga menggunakan telefon pintar sebagai medium hiburan bagi mereka. Jadi telefon pintar ni memainkan peranan penting dalam kehidupan remaja yang merangkumi aspek komunikasi, pendidikan dan juga hiburan. Jadi penggunaan teknologi pintar secara berlebihan ini akan menjejaskan kesejahteraan diri remaja dari pelbagai segi. Contohnya seperti apa? Daripada segi emosi kita, daripada segi kesihatan kita dan juga kita punya prestasi akademik juga akan dipengaruhi. Jadi yang kajian ini dijalankan adalah untuk meneroka hubungan penggunaan telefon pintar terhadap kesejahteraan diri remaja. Next. Jadi objektif bagi jurnal artikel ini, yang pertama adalah mengenal pasti corak penggunaan telefon pintar dalam kalangan remaja. Yang kedua adalah meneliti kesan positif dan negatif penggunaan telefon pintar terhadap kesejahteraan diri remaja. Dan yang ketiga adalah menganalisis hubungan antara penggunaan telefon pintar dan kesejahteraan diri remaja berdasarkan kajian yang lepas. Jadi metodologi yang digunakan bagi jurnal artikel ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Jadi pendekatan kualitatif ini tidak hanya memfokuskan kepada data ataupun nombor, tetapi juga berdasarkan pandangan manusia. Yang kedua adalah kaedah analisis dokumen secara sistematik atau lebih dikenali sebagai prisma yang digunakan. Yang ketiga adalah data diperoleh daripada pangkalan data Scopus. Jadi bagi yang tidak tahu apa itu data Scopus ni merupakan pangkalan data ilmiah yang terbesar yang menyimpan segala jurnal, artikel, tesis dan lain-lain. Jadi bagi anda yang ingin mencari maklumat yang sahih dan juga benar, anda boleh mendapatkannya di data Scopus. Dan sebanyak 32 artikel dipilih untuk dianalisis bagi jurnal artikel ini. Okey, bagi dapatan kajian untuk jurnal artikel ini adalah telefon pintar ni sememangnya memberi kesan signifikanlah kepada kesejahteraan remaja secara positif ataupun negatif. Jadi penggunaan berlebihan itu akan menjejaskan kesihatan mental seperti stres dan kebeimbangan. Contohnya seperti remaja ini mereka akan lebih untuk fokus melihat social media. Jadi apabila mereka jauh daripada social media, hal tersebut akan menimbulkan kebimbangan terhadap mereka. Dan penggunaan tidak terkawal ini juga akan boleh menjejaskan interaksi sosial bersubukan mereka. Contohnya seperti interaksi sosial antara keluarga ataupun rakan dan juga orang di sekeliling mereka lah yang akan menjejaskannya. Jadi penggunaan berhemah ni memberi kesan positif lah terhadap pembelajaran dan mengakses maklumat. Jadi ini terpulang kepada kita hendak menggunakannya secara berhemah ataupun tidak, kerana ia dua-dua memberi kesan positif, iaitu positif dan negatif. Jadi kesejahteraan remaja ini bergantung pada cara dan tahap penggunaan telefon pintar. Remaja pun sudah mengetahui bagaimana cara dan tahap penggunaan telefon pintar. Next. Kesimpulannya, telefon pintar ini sememangnya memberi kesan positif kepada remaja, positif dan negatif lah kepada remaja. Kalau positif tu daripada segi prestasi akademik, kalau kita ingin mencari maklumat, dan juga negatif seperti yang saya terangkan tadi lah, penggunaan tanpa kawalan
ini juga akan menjejaskan kesejahteraan dan kawalan ibu bapa dan kajian lanjut diperlukan bagi ada soalan? Nak tanya, sekiranya penggunaan telefon pintar tidak dapat dielakkan dalam kehidupan remaja pada masa kini, apakah pendekatan paling realistik yang boleh dicadangkan untuk mengekalkan kesejahteraan diri tanpa menyekat perkembangan teknologi? Okey, terima kasih atas soalan yang diajukan. Jadi kita haruslah mengamalkan keseimbangan dalam penggunaan teknologi tersebut. Contohnya seperti apa? Kita melaksanakan kawalan kendiri kita sendirilah. Sebagai seorang remaja, kita sudah matang dan kita sudah mengetahui ini. Jadi kita haruslah melaksanakan kawalan kendiri seperti kita mengehatkan tahap penggunaan telefon pintar pada setiap hari. Jadi penggunaan telefon pintar yang mempunyai jam berlebihan seperti 10 jam ke atas adalah tidak baik. Jadi kita haruslah mengehatkan dia, menggunakan kita punya pemikiran rasional lah. Jadi yang kedua adalah kita haruslah melaksanakan pendidikan literasi digital. Literasi digital ini akan mengajar kita bagaimana kita mengetahui tentang penggunaan teknologi yang betul dan juga kesan-kesannya. Bukan itu sahaja, sokongan ibu bapa dan juga guru juga pentinglah dalam kita melaksanakan isu ini. Jadi pada pendapat saya, benda ini tidak seharusnya dihalang, tetapi kita boleh memanfaatkannya dengan cara kita memanfaatkannya untuk akademik kita dan juga mendapatkan maklumat yang betul. Itu saja. Sekian, terima kasih.